Kalau anda tengah sesak nafas dalam bisnes, jangan sibuk fikir nak jual apa lagi. Fikir dulu sebenarnya anda nak selamatkan apa. Ramai usahawan yang tengah nazak tapi tak tahu nak hidupkan semula apa yang patut dihidupkan. Waktu bisnes tengah tenat, ramai owner buat silap paling besar. 1. Cuba jual produk baru. 2. Tukar branding. 3. Tambah servis itu ini. 4. Buat promosi gila-gila tanpa kira untung rugi. Dan yang kelima, buat konten sebab panik, bukan sebab strategi. Masalahnya bukan pada produk, masalahnya bukan pada tim, masalahnya bukan pada market. Masalahnya anda telah hilang fokus. Kalau anda dah tak boleh nak selamatkan semua, anda selamatkanlah benda yang penting. Fokus kepada produk yang paling laku. Fokus kepada channel yang paling proven. Fokus kepada target market yang paling betul. Fokus kepada strategi yang paling menjadi, yang boleh di-repeat. Masa tenat ni, anda kena pilih lah. Kalau tak, kita akan hilang semua. Anda akan hilang semua. Ini masa untuk anda reset balik. Bukan tambah lagi benda baru. Kalau tak tahu nak fokus kat mana, cuba tengok satu benda ni. Apa benda yang bila anda buat, duit masuk, customer datang dan rasa macam kita hidup balik? Itu yang anda kena ulang, itu yang anda kena pertahankan. Dalam bisnes ni, yang penting bukan berapa banyak yang anda buat, tapi berapa tepat yang anda buat. Jangan biar emosi panik hancurkan strategi anda. Okey, follow saya setiap hari untuk dapatkan semula arah supaya anda tak mati dalam bisnes yang anda telah cipta sendiri. Kalau anda rasa sekarang ni ramai usahawan tengah sesat, tolong share lah post ni sebab ramai orang yang tak perlukan motivasi lagi tapi mereka perlukan real talk untuk sedar dan bangkit. Esok saya nak share 3 keputusan penting bila duit makin susut dalam bisnes. Bila duit makin susut dalam bisnes, apa nak kena buat?